Itulah dia. Jadi kalau kita masuk kereta hari ni kan, kalau dulu-dulu yelah kita letak kaset kotak kotak je kan. Kemudian bila CD. Masuk ke zaman CD, okey CD masuk. Dia keluar kan. Lepas tu zaman USB thumb drive. Kita cucuk thumb drive. Tapi hari ni dekat kereta memang ada lagi perkara-perkara tu, tetapi semua dah berubah ke dalam talian. Betul. Dia menerusi pelbagai aplikasi yang kita boleh akses. Sama juga seperti ATM Click. Kita boleh mendengar, kita boleh menonton dari mana saja para pendengar kita berada, dan kita sendiri kalau kita nak menonton dan juga mendengar, kita boleh mendengar dari mana saja kita berada, di mana pun saja kita berada. Jadi untuk para peminat radio dan juga stesen TV RTM boleh datang ke sini kalau yang berada di sinilah. Tetapi seeloknya kalau yang berada di luar tu boleh menonton, menyaksikan secara langsung konsert Suara 34 Zon Utara 14 Jun, iaitu pada hari ini Sabtu pukul 9 malam menerusi TV2, RTM Click dan juga media sosial Perak FM serta stesen-stesen radio RTM yang lain. Betul. Dan kita sekali lagi kita nak wawarkanlah antara artis yang akan membuat persembahan malam ini DJ Pus ya. Kita ada Abang Ayai yang akan perform berapa 3 buah lagu. 4 buah lagu. Belanja 4 buah lagu. Ada Aris Arwatan, Datuk Jamal Abdillah, Liza Hanim, Syihaziki, Sukilo, Hakim Rosli. Ni kalau kata nama-nama ni kalau disebut ini adalah antara gabungan penyanyi-penyanyi yang kalau kata nyanyi live tu memang puas hati lah. Amin. Tak mengecewakan. Itu penyanyi-penyanyi je Nana. Tapi siapa peneraju kita pada malam ini yang akan menerajui konsert Suara 34 Zon Utara? Ya, kita punya pengacara ya. DJ Pus. Kita ada gandingan DJ Pelis, DJ Lin, DJ Perak kita dan DJ Rick, juga bersama Wahid Senario. Kita ada DJ dari Kedah FM, Zul Renova. Juga ada juga nanti kita untuk sesi di media sosial kita, pengacara kita Atikah dari Perlis FM yang akan bersama dengan Wahid Senario juga. Jadi pada pendengar jangan lupa untuk menonton. Saya sebut menonton ni sebab mudah untuk kita nak akseskan. Jangan lupa untuk menonton menerusi TV2 dan juga menerusi RTM Click serta media sosial radio RTM supaya anda dapat kita hidangkan dengan pelbagai lagu hebat dan juga artis-artis sponsor ini untuk hidangan anda halu telinga dan juga untuk anda melihat persembahan yang memukau pada malam ini menerusi TV2, RTM Click dan juga media sosial radio RTM. Ya, pastinya kita akan enjoy malam ni dengan lagu-lagu cinta menggambit kenangan. Juga ada lagu-lagu baru juga akan dipersembahkan malam ini, yang mana penonton di auditorium boleh nyanyi sama-sama. Mana yang datang awal dimaklumkan ada lampu. Ada lampunya. Barulah kita feel konsert tu. Betul. Dan selain lampu tu jangan lupa kalau anda sedang menonton mungkin boleh tap skrin tu sendiri. Kemudian yang mana berada dekat sini kita gunakanlah tanda pagar konsert Suara 34 dan juga tanda pagar Nostalgika Cinta. Jadi sama-sama kita trendingkan konsert Suara 34 Zon Utara pada malam ini. InsyaAllah kita akan semua akan berhibur dengan persembahan mantap artis-artis kita, barisan artis kita. Juga kita nak ucapkan terima kasihlah pada Abang Ayah ya. Hari ini kita bukan setakat kita nak wawarkan mengenai konsert yang akan berlangsung malam ini, tetapi Abang Ayah juga berkongsi pengalaman beliau. Orang kata dari zaman, perbezaan dari zaman ke zaman. Terima kasih banyak Abang Ayah. Sama saya lebih terima kasih pada Perak FM kerana sudi mengundang saya dan juga seluruh stesen kawasan utara yang mengundang saya untuk menjayakan konsert 34 inilah. Syukur saya kepada Allah kerana saya pun dapat pergi bilik konti yang baru yang cantik tu yang besar ni kan. Selesa insya-Allah mudah-mudahan. Terima kasih semua. Terima kasih. Jadi selamat baju raya malam ni Abang ya. Insya-Allah. Terbaik. Insya-Allah. Jadi DJ Pus mungkin kita setakat ini saja. Malam ini DJ Pus pun akan enjoy dengan lagu-lagu cinta. Mungkin salah satu lagu yang akan perform malam ni adalah lagu cinta DJ Pus sendiri. Ada ke? Saya nak menghayati dan saya nak enjoy persembahan para artis hebat kita malam ini. Jadi Perak FM apa dia Nana? Untuk koma aja. Banyak sekali banyak. RTM pula Perak FM untuk koma aja. Baik, kita sediakan Perak FM semestinya untuk koma aja.